Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamin bil khair. Allahu inni, Allahu syahidi, Allahu naziri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi Ustazah Nazira Abdul Rahim, Selau Penaung Q Circle yang dihormati barisan penggerak Q Circle dan sahabat-sahabat Q Circle yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan izinnya dapat lagi kita berkumpul pada malam ini untuk kita sama-sama bertadabur lagi. Bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita menandatangan untuk kita memohon doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkatilah majlis kami pada malam ini, Ya Allah. Limpahkan rahmat dan keberkatan-Mu ke atas perhimpunan ini, Ya Allah. Permudahkan segala urusan kami. Bukakan hati kami untuk menerima ilmu dan kebaikan serta jadikan majlis ini sebagai majlis yang Engkau redai, Ya Allah. Amin, 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 Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam semua. InsyaAllah pada minggu ini kita akan sambung lagi pengajian tadabbur kita surah Al-Kafirun. Kita masih berada dalam surah Al-Kafirun, insyaAllah. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Ustazah Nazira Abdul Rahim. Dipersilakan Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد, Alhamdulillah, syukur, terima kasih kepada Puan Fiza, penggerak Q Circle, seluruh barisan kepimpinan Q Circle, Alhamdulillah, seluruh ahli-ahli Q Circle, ahli kelas tadabbur kita, ahli kita yang begitu istiqamah daripada Ramadan sampai ke hari ini, dan ahli-ahli baru kita. Dan ada malam ni saya nampak ada sahabat baru juga baru masuk. Masya Allah. Ya, dan saya meraihkan semua kehadiran, dan maka kita semua adalah tetamu Allah dan Allah pilih kita pada malam ini. Dan saya berharap dan berdoa moga-moga Q Circle terus mendapat rahmat daripada Allah, melebar luas program-program kita. Ya, sahabat-sahabat kita terus mengajak kawan-kawan yang baru, terus mengajak ibu-ibu muda. Terutamanya kita mengajak ibu-ibu muda. Ya, ibu-ibu yang semakin dewasa. Mana ada ibu tua? Tak ada. Ibu-ibu yang semakin dewasa, ibu-ibu yang semakin melalui fasa yang matang. Itu je lah. Okey, baik. Baik. Jadi, ibu-ibu semua yang dirahmati Allah. Mungkin ada yang belum ibu. Jadi, saya meraihkan semua kehadiran. Alhamdulillah, pada malam ini, atas limpah kurnia dan kehendak daripada Allah, kita berjumpa lagi pada kelas tadabbur kita. Siapa ingat kelas ni kelas kali keberapa? Cuba komen. Soalan cepu mas. Malam ni kelas keberapa? Malam ni kelas keberapa? Ke-9. Ke-9 tak Ustazah? Kata silap. Itu semua Ke-9. 9. Kalau Fiza kata ke-9. Lagi kelas keberapa? Siapa lagi ada yang nak bagi jawapan? Ke-9. Kalau ikut dari bulan puasa lah banyak tu. Tak, tadabbur je. Tadabbur ni je. Kelas keberapa ni? 9. Okey. Ada lagi tak jawapan lain? Kelas keberapa sebenarnya kita malam ni?
Tak saya ada kitab tu. Okey, tak apa nanti jawapannya di penutup. Kita tengok. Hari keberapa dah kita kelas tadabbur ni. Okey, baik. Tak apa, nanti hari penutup, masa penutup nanti kita bagi soalan semula. Baik, jadi pada ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa rasa kita bila kita semakin bertadabbur dan membaca Al-Quran, mencari penawar, syifa, mau'izah, hidayah, dan untuk menjadikan Al-Quran sebagai ittiba', sebagai cara hidup kita. InsyaAllah, terima kasih semua yang hadir. Saya percaya ada juga yang hadir ni daripada NGO-NGO lain untuk mengutip ilmu bersama-sama. Saya meraihkan kehadiran semua insyaAllah. Baik, Alhamdulillah kita telah masuk pada surah Al-Kafirun. Siapa yang start daripada kita tadabbur surah Al-Kafirun tu, dia baca surah Al-Kafirun tu rasa dia sudah berbeza. Rasa sudah berbeza. Faham juga semakin berbeza. Dia ingat benda apa kat otak kita tu. Rasa apa. Betul tak? Ada dua perkataan yang sangat besar dalam surah Al-Kafirun yang disebutkan oleh Rasulullah. Dia mengenali Tuhannya. Cuba komen perkataan kedua apa dia? Dia mengenali Tuhannya. Yang kedua, buka mic pun tak apa. Apabila kita membaca surah Al-Kafirun, Rasulullah kata, dia mengenali Tuhannya. Dan yang kedua, dia beriman dengan Tuhannya. Pasak berdua perkataan ini sampai kita ingat, ya Allah, di saat kita baca surah Al-Kafirun tu, dia datang perkataan Rasulullah ini, dan perasaan kita cukup berbeza bila kita baca. Tak semestinya dalam solat-solat sunat sebelum subuh kan. Tetapi nak ceritanya, insya-Allah kita berazam untuk menghidupkan solat sunat fajar, tahajud awal. Baik, insya-Allah. Bila kita baca surah Al-Kafirun tu rasa dia sudah berbeza. Baik. Siapa yang sudah mengamalkan surah Al-Kafirun sebelum tidur dengan istiqamah? Angkat tangan. Siapa yang dah baca surah Al-Kafirun? Alhamdulillah, saya bersin. Siapa yang sudah mengamalkan surah Al-Kafirun sebelum tidur? Antara amalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Siapa yang dah mengamalkannya? Apa rasa dia? Sebab itu Al-Quran itu Rasulullah kata ada golongan yang dia bersama Al-Quran dia rasa sedap tak? Ni nak masuk dah ni. Kita beramal dengan Al-Quran ni lama-lama kita rasa kita sedang makan buah citrus ke? Kita sedang makan buah kurma ke? Ingat tak golongan-golongan yang beramal dengan Al-Quran? Yang pertama, dia menjadi golongan yang makan bersama Al-Quran ni rasa sedap, bau wangi. Masya Allah. Jadi inilah di antara proses-prosesnya untuk kita sampai. Baik, jadi jangan lupa ingat pelajar-pelajar, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Perjalanan untuk menuntut ilmu yang paling baik adalah di saat kita dapat ilmu, kita amalkan. Itu adalah perjalanan yang paling baik. Kita jangan belajar, ambil sana, ikut sini, sibuk, baik berpenat lelah, menghabiskan masa kita semata-mata nak ikut sana, ikut sini, ikut itu. Tetapi kita tidak beramal pun. Itu sebenarnya adalah jalan yang sangat tidak bagus. Jadi pastikan bila kita dapat ilmu, kita amal terus. Baik. Itu hanya sekadar recap, peringatan ataupun murajaah ulang kaji kita. Sebab ilmu kita belajar ni insya-Allah berbeza. Ya, kita bukan
Kita panggil tadabbur tulis apa, bukan. Kita tadabbur ini semua ilmu sumbernya adalah sumber daripada Al-Quran, hadis yang sahih dan juga ijtihad para ulama. Jadi insya-Allah kita mendapat sumber-sumber yang sangat sahih untuk kita berpegang erat dengannya, dan insya-Allah seterusnya malam ni kita akan pergi. Kita habis hari itu menutup pada tadabbur surah Al-Kafirun pada fadail. Kenapa saya tak sebut fadilat, saya sebut fadail? Sebab fadilat itu satu je, fadail ni banyak. Jadi kita belajar fadail surah Al-Kafirun ini banyak. Ada lebih kurang 5 hadis yang sahih menceritakan tentang fadail surah Al-Kafirun. Tapi dalam 5 hadis yang sahih itu terangkum padanya 3 sahaja fadail dia. Sebab ada 2-3 hadis ulangan nak ceritakan kekuatan fadail sunat fajar. Membaca surah Al-Kafirun dalam sunat fajar. Itu kelebihannya. Maka jangan tinggal. Kalau kita buat sunat fajar, jangan tinggal surah Al-Kafirun dibaca di dalam solat itu. Ini gandingan maksud dia. Gandingan amalan kelebihan fadail sunat fajar dengan surah Al-Kafirun. Baik, Alhamdulillah. Jadi, kita masuk kepada tajuk seterusnya, iaitu munasabah surah. Munasabah apa kita panggil perkaitan di antara surah sebelum dan juga surah selepasnya. Itulah munasabah. Surah sebelum surah Al-Kafirun adalah surah Al-Kawthar. Surah Al-Kawthar, apa munasabah dia? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya dalam surah Al-Kawthar agar ikhlas beribadah hanya kepadanya semata-mata, tanpa ada sedikit pun unsur syirik. Di surah Al-Kawthar. Surah ini pula adalah surah berkaitan, surah Al-Kafirun ini pula adalah surah yang berkaitan pemurnian tauhid. Apa lagi surah yang kita belajar sebelum ini? Surah pemurnian tauhid. Surah apa? Yang kita tadabbur sebelum ini surah pemurnian tauhid. Cuba Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Apa sebut tu? Subhanallah. Puan Hidayah, masya-Allah. Surah Al-Ikhlas di antara surah pemurnian, pembersihan. Masih ingat lagi tak surah Al-Ikhlas? Ya, surah Al-Ikhlas, para sahabat mereka apabila mendengar surah Al-Ikhlas itu daripada Rasulullah, mereka sangat-sangat berpegang untuk beramal dengan surah Al-Ikhlas. Sehingga kan semua solat dia baca surah Al-Ikhlas. Masya Allah. Jadi, kita tengok surah Al-Kafirun ini juga adalah surah berkaitan pemurnian tauhid dan pembebasan daripada syirik, sebagai sebuah pengisytiharan terhadap pembebasan ibadahnya daripada sebarang bentuk ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Sebab itu surah Al-Kafirun adalah surah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan semua ibadah-ibadah kita ni daripada semua perbuatan-perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang kafir, iaitu dengan tidak menyembah selain Allah je kita menyembah. Dan sekali-kali kita takkan menyembah patung maupun berhala yang disembah oleh mereka. Baik, ini adalah munasabah surah Al-Kafirun dengan surah Al-Kawthar. Kita tak masuk dari surah Al-Kawthar, tapi insya-Allah kita dah dapat sedikit gambaran munasabah dia. Sebab kita ambil surah ni daripada belakang. Kita tak ambil daripada depan tu. Tak apa. Terusnya kita masuk kepada objektif surah ini. Kita masuk kepada objektif surah ini. Apa objektif surah Al-Kafirun? Sebelum ni, kita surah An-Nasrun. Ingat tak objektif surah An-Nasrun ada 4? Betul tak ada 4? Nanti balik tengok. Surah An-Nasrun objektif dia ada 4 yang besar. Jadi kita masuk surah Al-Kafirun, apa objektif dia?
Berdasarkan kajian terhadap kandungan surah ini, dapat dirumuskan bahawa objektif surah Al-Kafirun ialah mengangkat semua pengisytiharan tentang keesaan Allah serta pengecualian diri dari kekufuran manusia. Baik, itu objektif dia. Ya. Baik, sekarang kita tengok tema surah ini. Apa tema dia? Apa tema dia? Tema dia adalah pengisytiharan. Pengisytiharan tentang keesaan Allah serta pengecualian diri daripada kekufuran manusia. Ini tema surah Al-Kafirun. Baik, mari kita nak baca surah ini. Kita nak baca surah ini bersama-sama. Maka saya jemput, ada siapa-siapa tak nak bacakan surah Al-Kafirun? Silakan. Ada siapa-siapa yang nak membacakan surah Al-Kafirun untuk kita pada malam ini? Persilakan. Ada? Puan Sariza boleh dijemput? Silakan. Terima kasih. Puan Saiza boleh solat ke malam ni? Oh dalam bas. Puan Halimatun. Tak apa Puan Halimatun. Masya Allah. Mendengar tadabbur di dalam bas. Puan Saiza boleh solat? Okey, okey. Tak boleh? Oh, faham. Ada orang lain? Ada lagi yang nak volunteer? Ada siapa yang nak bacakan surah Al-Kafirun? Saya Ustazah. Kak Musaina? Ya, boleh. InsyaAllah. Silakan. Masya Allah. Terima kasih Kak Musaina. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Masya Allah. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Puan Musaina kerana sudi membacakan Al-Quran untuk kita semua. Dan saya percaya semua kita membacanya bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, surah Al-Kafirun ada 6 ayat. Ya, ada 6 ayat. Maka kita nak pergi kepada bayan kalimah. Apabila kita telah membaca surah ini, maka kita akan pergi ke tengok apa sebenarnya kalimah-kalimah dalam surah Al-Kafirun ini untuk kita tadabburkan dia. Baik, dalam bayan kalimah pada surah Al-Kafirun ini, dalam kitab ini disebutkan perkataan ta'budun pada ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Ta'budun itu untuk kita tadabburkan dia. Perkataan ta'budun. Okey, perkataan ta'budun dari aspek bahasanya membawa erti apa yang kamu sembah. Pernah dengar tak maza taf'alun? Orang cakap bahasa Arab. Kan? Saya boleh cakap bahasa Arab sikit-sikit je lah. Maza taf'alun? Maza taf'alin? Kita tanya dia, apa kamu buat? Maza taf'alun itu apa yang kamu buat. Sekarang ni maza ta'malun pada. Ta'budun, apa yang kamu sembah. Perkataan ta'budun, apa yang kamu sembah. Dari aspek istilahnya, itu dari segi bahasa tadi, ta'budun itu bermaksud apa yang kamu sembah. Dari aspek istilahnya, ia membawa maksud penyembahan dan pengabdian diri kepada sesuatu. Maksudnya, kalaulah kita berkata perkataan menyembah, itu membawa maksud yang memberikan bahawa ia adalah penyembahan dan pengabdian diri kepada sesuatu. Bukan sekadar tunduk bangun dia.
Sebab itu ibadah kita tak sebut sembahyang. Sebenarnya ibadah kita tu tak boleh sebut sembahyang. Jadi kita kena tukar dah sembahyang ke belum. Jadi sebab sembah kita tu dengan kafir tu tak sama. Sebab itu kita digalakkan sebut solat. Dah solat ke belum? Sebab kita menunaikan ibadah, menyembah Allah dengan pengabdian yang berbeza dengan mereka. Berbeza sungguh-sungguh. Sebab itu, kalau pergi tempat mereka menjualkan alat-alat sembahyang mereka tu kan, mereka tulis itu, pusat jualan apa peralatan sembahyang. Lepas tu kita pun pergi masjid. Mari menunaikan sembahyang. Saya rasa sekarang dah banyak tukar. Mari menunaikan solat. Dah banyaklah masjid dah tukar. Sebab itu, perkataan solat dan sembahyang itu adalah menunjukkan perbezaan yang sangat-sangat-sangat jauh. Kerana ta'budun tu, ibadah kita itu adalah perkara perbuatan yang satu menyembah siapa? Menyembah Allah. Dan dia melibatkan pengabdian diri kepada sesuatu. Dan Muslim, mereka menyembah Tuhan mereka. Maka mereka mengabdikan diri kepada Tuhan mereka tu. Mereka kita berbeza. Jadi sebab itu, perkataan bayan kalimah ta'budun itu untuk kita faham lebih dalam bahawa kita tak sembah Tuhan. Kita mengabdikan diri kepada Tuhan kita. Beza. Sebab itu solat, sesiapa yang solat sembah macam dengan patuk ayam tu, tu yang Nabi tegur, Nabi marah. Tak boleh, sebab kita ni tak boleh sama macam dia. Menyembah dan juga mengabdikan diri itu berbeza. Sebab itu nak solat kena pergi belajar ilmu solat, ilmu niat, ilmu rukun, ilmu menunaikan solat dan sebagainya. Itu banyak perkara. Itulah yang membezakan kita pada dia. Seterusnya, kita nak pergi kepada bayan munasabah. Tadi kita bayan tadi munasabah surah. Ni bayan munasabah, tak sama. Tadi munasabah surah. Apa kaitan surah sebelum dan selepas? Bayan munasabah itu berbeza. Jadi dia nak huraikan kepada kita balik. Apa bayan dia daripada munasabah tu? Baik. Apa bayan daripada munasabah sebelum dan selepas? Jadi kita belajar. Dalam perbahasan surah yang lalu, surah Al-Kawthar, Allah memerintahkan kepada manusia agar mensyukuri dengan nikmat yang dianugerahkan kepada mereka melalui pengabdian diri kepada Allah. Nanti kita masuk surah Al-Kawthar. Erti pengabdian diri oleh seorang hamba dalam erti kata bersyukur, dia mesti beribadah kepada Allah. Tapi mulut bersyukur, tapi tidak beribadah kepada Allah, itu tidak bersyukur. Pengabdian diri kepada Allah dan menyerahkan urusan musuh-musuh Islam kepada Allah. Surah Al-Kawthar. Allah menyuruh kita menyerahkan segala urusan musuh-musuh Islam kepada Allah. Manakala dalam surah ini pula Allah membimbing Rasulullah agar memberikan sesuatu kata putus. Manakala dalam surah Al-Kafirun, Allah membimbing Rasulullah untuk memberikan kata putus kepada orang-orang kafir. Apa dia? Bahawa keesaan dan pengabdian kepada Allah adalah perkara yang tak ada ruang kompromi. Keesaan dan pengabdian kita kepada Allah ini, Allah ajar Nabi Muhammad SAW beritahu kepada kaum Quraisy bahawa urusan pengabdian diri untuk kita dalam Islam kepada Allah ini tak ada ruang untuk kompromi. Tak ada. Memang takkan ada ruang. Kita tengok. Seorang Muslim seharusnya dengan tegas mengisytiharkan bahawa Allah sahajalah Tuhan yang berhak disembah.
Tak ada kompromi. Cuba tengok Bilal bin Rabah. Ya, boleh tak menyelamatkan diri untuk tidak beriman kepada Allah untuk menyelamatkan diri. Boleh tak? Boleh kan? Tetapi dia memilih untuk tidak berkompromi. Dia memilih jalan diseksa. Ya Allah. Seksaan itu bukan sikit-sikit. Ambil batu besar, letak atas badan. Ya Allah. Batu besar tu kita angkat pasu bunga. Dia cerita orang lain, dia cerita saya. Saya suka menanam pokok bunga. Angkat pasu bunga punyalah berat tu pun rasa macam, ya Allah. Macam mana? Ya, mereka yang diseksa oleh orang-orang kafir semata-mata mereka itu nak menunjukkan bahawa mereka benar-benar mengabdikan diri dan menunjukkan keesaan Allah itu cukup-cukup luar biasa. Ya, Masya Allah. Jadi, sebab itu Allah mengajarkan Rasulullah dalam surah Al-Kafirun untuk memberitahukan kepada orang Quraisy bab keesaan pengabdian diri kepada Allah adalah satu benda yang tak ada ruang untuk kompromi. Baik. Jadi seorang Muslim kita mesti tegas untuk mengisytiharkan bahawa yang hanya Allah sahaja Tuhan yang berhak disembah. Ya, sebab itu pendidikan akidah sangat penting ketika mana anak-anak masih kecil. Hari ini, ya, pendidikan akidah diambil mudah sampai lama-lama tak ada, lama-lama hilang, lama-lama tak ada, lama-lama terpadam. Ya, semua makin-makin kejar akademik. Semua makin-makin cari akademik. Masya Allah. Baik, habis di situ saja bayan munasabah. Boleh dapat ya? Baik, kita pergi kepada seterusnya bayan tafsili. Bayan munasabah kaitan surah Al-Kawthar dengan surah Al-Kafirun. Maknanya Allah telah menjelaskan kepada Rasulullah munasabah surah Al-Kafirun ini. Allah mengajarkan Rasulullah supaya nak bagi tahu bahawa bab keesaan Allah, pengabdian pada Allah tak ada kompromi. Kita kena tegas. Jadi kita kena tegas untuk menunjukkan kita pengesaan kita juga kepada Allah ni. Ada tak lagi rasa malu-malu nak isytihar? Saya masuk kelas tadabbur ni. Beramallah dengan surah ini, begini dan begitu. Malu tak? Ada malu-malu ke? Kalau masih ada rasa-rasa malu-malu tu, maknanya kena lagi banyak belajar. Kena lagi banyak belajar. Baik, seterusnya kita masuk kepada bayan tafsil. Bayan tafsil ini kita akan belajar lagi detail tentang surah Al-Kafirun. Baik, menurut Ibnu Ashur, ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW setelah berlakunya proses rundingan di antara Quraisy dan Rasulullah. Ya, ada berlaku proses rundingan di antara Quraisy dengan Rasulullah. Mereka suruh Nabi Muhammad mengaku sekejap je Tuhan mereka tu Tuhan Nabi. Sekejap aja, tak perlu lama-lama. Ketika sedang menunaikan tawaf di Kaabah, beberapa pemuka Quraisy datang menawarkan solusi kepada kemelut pertembungan antara Islam dan Jahiliyah. Mereka usaha macam-macam lah nak offer Rasulullah ni rasuah supaya Rasulullah ini terima rasuah, ya, ambil dunia, ambil jawatan, ambil duit, kau isytiharkanlah. Okey, baik. Pemuka Quraisy datang menawarkan solusi kepada Rasulullah kepada kemelut pertembungan antara Islam dan Jahiliyah. Delegasi Quraisy diwakili oleh tokoh ternama mereka iaitu Al-Aswad bin Al-Muttalib. Al-Aswad bin Al-Muttalib dan Al-Walid bin Al-Mughirah. Umayyah bin Khalaf dan Al-As bin Al-Wa'il. Mereka menawarkan ruang perdamaian dengan bersetuju untuk menyembah Allah setahun. Ini perbincangan. Mereka menawarkan Rasulullah, kami setujulah kalau kau terima tawaran kami, tak apa, kami sembah Tuhan kau setahun. Dan pada tahun akan datang mereka menuntut agar Rasulullah dan kaum muslimin pula menyembah berhala. Tahun ni kami sembah Tuhan kamu, tahun depan kamu dan kaum muslimin sembah Tuhan kami pula. Di sinilah titik pertembungan yang jelas berlaku, iaitu soal pengabdian kepada Allah. Maka Allah turunkan ayat ini
sebagai bimbingan kepada Rasulullah untuk menolak dengan tegas sebarang ruang diplomasi dalam perkara akidah. Sebab perkara akidah tak ada kompromi. Ya, baik. Ini adalah rujukan daripada tafsir Ibnu Ashur. Ya, tafsir Ibnu Ashur iaitu At-Tahrir wa Tanwir. Itu tafsir Ibnu Ashur. Surah ini dimulakan dengan perkataan qul. Masih ingat lagi kak 3 qul kita? Ada satu lagi kita bertemu iaitu qul ya. Hari itu kan ada ahli kita tanya, Ustazah qul ya macam mana? Termasuk tak? Okey, tengok. Surah ini dimulakan dengan perkataan qul yang bermaksud katakanlah ataupun ucapkanlah wahai Muhammad. Sebahagian ahli tafsir menjelaskan bahawa penggunaan perkataan qul adalah sebagai satu teknik bagi meringankan beban Rasulullah, iaitu seakan-akan bagi menjelaskan bahawa Allah yang memerintahkan aku untuk bercakap sedemikian. Ia bukan datang dari diriku sendiri. Bukan datang dari diriku sendiri. Iaitu Allah yang melafazkan untukku. Ucapkanlah wahai Muhammad. Jadi berbezalah ya dengan tafsiran 3 qul yang kita belajar. Betul? Beza. Jadi ulama menafsirkan 3 qul yang kita belajar itu adalah perkataan Allah kata, katakanlah wahai Muhammad, perintah untuk kamu memohon perlindungan kepada Allah. Tapi qul ya berbeza tafsiran. Maka ulama kata penggunaan qul itu seolah-olah Allah mengajar Rasulullah untuk cara bercakap macam mana nak sampaikan kepada kaum Quraisy. Baik, malah jika diteliti lagi perkataan qul di dalam Al-Quran banyak menyentuh isu ataupun perbahasan yang melibatkan perkara akidah. Ya, qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin nas. Akidah tak tu? Qul a'udzu birabbin nas. Apa akidahnya? Cuba kongsi. Qul a'udzu birabbin nas. Cuba kongsi apa akidahnya kat situ. Qul a'udzu birabbil falaq. Apa akidahnya dekat situ? Apa akidahnya? Akidahnya adalah kita tak boleh minta pertolongan manusia pun, hanya Allah je boleh tolong kita. Itu akidah. Ya, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah kepada Allah yang menciptakan manusia. Kita tak boleh minta tolong dekat siapa-siapa pun. Ini memang hanya daripada Allah. Itu semua unsur-unsur akidah. Qul a'udzu birabbil falaq. Kan? Minta tolong daripada Allah daripada semua bisikan. Segala kejahatan yang datang daripada jin, yang datang daripada manusia, yang datang daripada syaitan. Tak boleh siapa pun tolong. Kalau bersalahan dengan akidah, maka kita akan syirik. Kita syirik. Inilah tu, termasuklah ni. Kita akan syirik, kita akan jatuh syirik. Ya, Masya Allah. Baik. Jadi maka jika diteliti lagi perkataan qul dalam Al-Quran banyak menyentuh isu yang berbahasa yang melibatkan perkara akidah. Baik. Ini bagi meringankan beban Rasulullah untuk menyampaikan sesuatu yang sukar untuk diubah oleh komuniti ketika itu. Sukar ni ya Allah. Ya, sukarnya nak bagi tahu dekat kaum Quraisy yang sungguh-sungguh untuk melawan Rasulullah. Kan? Nak bagi tahu. Kita sangguplah, kita tak sanggup. Kita sanggup diam. Betul tak? Kita sanggup diam. Kita tak kuat lagi untuk berkata. Tak apalah, kita sanggup diam untuk menjaga akhlak kita. Contohnya begitu. Okay? Jadi besarnya pengorbanan Rasulullah. Jadi sebagai contoh firman Allah lagi di dalam Al-Quran, Allah Azza saya sebut tadilah, qul huwallahu ahad. Maka Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billah wa ma uzzila ilaina wa ma uzzila ila Ibrahim. Qulu, katakanlah amanna billah, kamu beriman kepada Allah.
Wama uzzila ilaina, dan dengan apa yang telah Allah turunkan kepada kita, iaitu Al-Quran. Wama uzzila ila Ibrahim, dan apa agama yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. Masya Allah. Dan Allah juga sebut dalam surah Al-Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Allah sebut dalam surah Al-Imran, katakanlah kepada wahai ahli-ahli kitab. Ya, baik. Katakanlah wahai ahli-ahli kitab, ta'alau ila kalimatin, datanglah kepada kalimat. Baik. Seterusnya kemudian Allah menyeru orang-orang kafir dalam ayat ini dengan istilah kafirun. Allah seru, Allah panggil. Masih ingat tak tadabbus dalam bulan Ramadan perkataan huruf nida? Masih ingat? Banyak pula soalan ustazah ni kan. Asyik ulang kaji tanya soalan. Siapa masih ingat ilmu huruf nida dalam kuliah tadabbur Ramadan? Huruf nida panggil. Ya, masih ingat? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masih ingat? Huruf nida, huruf panggil. Allah panggil apa? Masih ingat lagi tak? Cuba jawab. Allah panggil apa sebenarnya ni? Allah panggil apa? Allah panggil siapa? Dia tak datang lagi tu. Apa huruf nida? Apa Ustazah cakap ni? Huruf nida ni Allah panggil iman kita. Allah panggil iman kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Allah panggil iman kita. Iman tu huruf nida ada 3. Iman qarib, iman ba'id. Iman yang dekat dengan Allah. Siapa yang berasa dekat iman dia dengan Allah tu bila dengar je. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ataupun qul ya ayyuhal kafirun. Kita dengar je qul ya. Tak adalah kita nak dekat sebab ini memang Allah panggil orang kafir. Maksudnya okey, iman qarib, siapa yang kata ulama dari segi ilmu bahasa Arab saya bagi dah, huruf nida ni Allah panggil iman qarib. Iman yang dekat, kalau dengar je panggilan tu, iman yang dekat dengan Allah tu, dengar je perkataan mulia. Kemudian, yang dekat, dia makin dekat. Dia akan makin dekat dengan Allah. Okey, yang kedua, iman qarib. Orang ni, iman dia jauh dengan Allah. Allah panggil. Allah panggil iman yang jauh dengan Allah. Kemudian, Allah panggil iman yang sederhana. Nak tahu kita ni iman ba'id, iman qarib, ataupun iman sederhana, tengok cara kita dengar ayat Al-Quran. Bila sampai kena perkataan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah panggil. Rasa tak? Rasa tak dipanggil? Dan ada ulama sebut huruf nida. Tak maaf itu saya gatal, astagfirullah. Ada ulama kata huruf nida ni kalau dengar perkataan qul ya tu kena dengar. Kena beri perhatian. Sebab ini Allah sedang memanggil kita. Bila kita belajar, kita dapat ilmu. Oh, Allah sedang panggil ilmu. Iman aku dekat ke jauh sekarang? Iman aku jauh ke? Iman aku sederhana ke? Okey, baik. Itulah ilmu bahasa Arab. Jadi, Allah sebut yang tadi, Allah kata apa tadi? Allah menyeru orang-orang kafir. Allah panggil qul ya ayyuhal kafir. Allah panggil orang-orang kafir. Dengan seruan istilah kafir, menurut Abu Bakar Al-Anbari,
kaum Quraisy terdahulu tak suka dipanggil sebagai orang kafir. Ha. Kaum Quraisy dulu memang tak suka dipanggil dengan orang-orang kafir. Orang dan Muslim sekarang pun tak suka. Pernah dengar kan? Dia tak suka kan kita panggil dia kafir. Baik. Kerana menurut fahaman mereka, mereka adalah kaum yang turut menyembah Allah. Dia kata, buat apa panggil kami kafir? Kami pun menyembah Allah. Ini kaum Quraisy dulu. Menurut pendapat ulama. Inilah salah faham yang ingin diperbaiki dalam surah ini. Dia kata dulu, dia juga menyembah Tuhan. Buat apa kau nak panggil kat aku kafir? Sebab itu turun surah ini. Untuk memberitahukan kepada mereka kedudukan mereka dan kita adalah berbeza. Perbahasan tentang perkara ini dihuraikan dengan jelas oleh Syed Qutb yang menghuraikan bahawa kaum Quraisy pada hakikatnya merasakan diri mereka mengiktiraf kewujudan Allah. Apabila ditanya kepada mereka siapakah yang menjadikan langit dan bumi, mereka menjawab Allah yang menjadikan langit dan bumi. Nampak tak? Mereka turut mendakwa bahawa ajaran Nabi Ibrahim. Lalu apabila Rasulullah datang dan menyifatkan mereka sebagai kufur, mereka menjadi marah, mereka menjadi berang. Kerana pada fahaman mereka, mereka adalah penyembah Allah dan pengikut Nabi Ibrahim. Nah, di sinilah tujuan pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Quraisy. Sebab itu Allah utuskan Rasulullah kepada kaum Quraisy. Sebab itulah akidah yang mereka bersalahan. Baginda Nabi SAW bagi membersihkan kekaburan salah faham mereka apabila mereka menyekutukan Allah dengan berhala. Mereka menukuk tambah ajaran Nabi Ibrahim. Kisah bagaimana, saya kongsi sikit, kisah bagaimana timbulnya berhala ni. Apabila Nabi Ibrahim wafat, anak-anak Nabi Ibrahim ada. Anak-anak Nabi Ibrahim, anak-anak cucu dia ada. Tapi lama-lama mereka teringat dekat atuk nenek moyang dia orang ni Nabi Ibrahim. Asal cucu pertama dulu dia bina berhala tu sebab dia teringat kat Nabi Ibrahim je. Tak buat apa-apa lagi pun berhala tu. Tengok je. Sebab teringat. Tapi selepas datang generasi cucu yang seterusnya, mereka mula meminta doa. Selepas tu datang generasi selepas itu lagi, mereka mula menyembah. Nampak? Ini asal usul. Asal usul bagaimana berlakunya berhala. Sebab itu kita kan, macam tu lah kita manusia tu, syaitan tu dia datang. Mula-mula kita tengok gambar atuk nenek moyang kita tu, dulu tak lama syaitan datang bisik atuk nenek moyang kau dulu. Kan, mulia tau. Dia ada keramat. Dia datang bisik lah. Biar aku sembah je dia. Kan, aku gantung buat besar-besar gambar tu kat dalam rumah ni. Lepas tu lama-lama kebik kau ukir je gambar dia. Ingat, syaitan itu datang untuk memberikan kepada kita nasihat. Sebab dia pun tahu ilmu tak ada. Ilmu tak ada. Jadi guru dia adalah syaitan. Dalam ayat seterusnya Allah membezakan sistem kepercayaan orang beriman. Jam pukul berapa? Takut saya balik. Dalam ayat seterusnya Allah membezakan sistem kepercayaan orang beriman dengan orang-orang kufur melalui frasa yang jelas, iaitu pada ayat la a'budu, kami takkan menyembah. La a'budu, aku takkan menyembah. La a'budu, aku takkan menyembah. Ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Jelas, tak ada kompromi. Tak apalah. Kan? Ini ayat Allah ajar. Tak ada selok-selok, tak ada belok-belok, tak ada jaga-jaga hati, tak ada. Bab akidah tak boleh jaga hati. Tak apa, Ustazah, dia kan jiran saya. Itu kan adik-beradik saya. Tak boleh bab akidah, tak boleh jaga hati. Kan, mak saya suruh saya sembah berhala, tapi tak boleh. Okey. Di sinilah Allah menggunakan perkataan abdu yang membawa maksud ibadah. Nampak? Tak sama kan?
Sebab ibadah itu bermaksud menyembah dan pengabdian diri. La a'budu. Aku takkan sembah Tuhan kamu. Ma ta'budun. Dan ubudiyah iaitu penyembahan dan pengabdian. Sebab perkataan ibadah itu ubudiyah dan pengabdian. Ibadah, penyembahan dan pengabdian. Dua elemen ini sangat perlu difahami dengan baik. Ingat, penyembahan dan pengabdian. Kita kena faham dengan baik. Baik. Sembah bererti aku tidak menyembah berhala. Dan aku hanya menyembah Tuhan. Itu sembah. A'budu. Baik. Manakala sembah, itu tadi sembah. Berarti aku tak sembah berhala, aku hanya menyembah Tuhan. Itu kalau sembah. Manakala pengabdian pula adalah aku hanya mengabdikan diri kepada Allah dan aku takkan mengabdikan diriku kepada selain daripada Allah. Penyembahan dan pengabdian adalah dua elemen yang berbeza. Dua elemen yang berbeza. Sebab tu kita tak kata, aku tak sembah Tuhan kau tau. Tapi boleh jadi, boleh mengabdikan diri kepada Tuhan dia. Baik. Manakala, dia kata, dua elemen ini. Contohnya dalam solat, kita hanya menyembah Allah. Manakala di luar solat, kita mengabdikan diri kepada selain daripada Allah. Solat. Tapi, bila sakit, tak ingat Tuhan. Dia tak ingat Tuhan, dia pergi cari selain daripada Allah. Dia pergi cari Allah dulu. Dia pergi cari Allah dulu. Solat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dalam solat kita kata Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Tapi bila keluar je daripada solat, kita tak ingat dah. Kita tak besarkan Tuhan pun. Kita besarkan kerjaya, kita besarkan nama, kita besarkan harta. Kita besarkan akademik, kita besarkan A, kita besar macam-macam. Kita tak. Baik. Seterusnya, ini penting kerana manusia hanya menyembah Allah di dalam solat kerana mereka sedangkan di dalam luar solat mereka mengabdikan diri kepada nafsu, kepada keinginan dunia mereka. Dengan itu, surah ini memberikan kita satu deklarasi yang jelas bahawa seorang Muslim bukan sahaja tidak menyembah berhala, malah mereka tidak mengabdikan diri ataupun menghambakan diri kepada untuk dunia ataupun nafsu mereka. Saya nak sentuh budaya fenomena hari ini. Kita solat, tetapi di luar solat kita tabarruj, pakai kuku merah, kuku palsu. Kita tidak membesarkan Allah di luar solat kita. Kita bercakap dengan anak-anak kita pun tidak nampak kita membesarkan Allah. Kita mendidik anak-anak kita pun kita tidak nampak kita membesarkan Allah. Anak-anak kita kata, kan nak beli ni, nak beli. Okay, boleh, nanti kita beli. Ada perkataan untuk membesarkan Allah boleh. Kita minta dengan Allah dulu. InsyaAllah. Moga-moga Allah bagi dekat kita rezeki. Kita membesarkan Allah di luar solat kita. Anak kita sakit, anak kita telefon mak. Saya tak sihat lah mak, saya demam. Masya Allah. InsyaAllah mak doakan. Allah berikan kesembuhan kepada kamu. Jangan lupa baca Al-Quran. Jangan tinggalkan solat. Ni nasihat mak yang membesarkan Allah dalam solat, luar solat. Dalam solat, solat. Luar solat, anak telefon tak sihat. Tak ada apa. InsyaAllah nanti pergi klinik makan ubat. Habis. Tak nampak. Kan kita membesarkan Allah dalam kehidupan kita. Anak-anak kecil-kecil lagi. Cepat sangat kita nak bagi dunia. Tak payah cerita lah kalau dah besar. Baik. Jadi ibu-ibu, sampai di situ saja kelas kita pada malam ini. Kita sampai dekat bayan tafsir. Moga-moga kita memperbaiki cara menyembah Allah dalam cara pengabdian kita, diri kita kepada Allah, agar kita ni tidak bertuhankan nafsu. Bertuhankan nafsu macam mana tuan-tuan?
Makan, fikir makan je. Bangun pagi fikir nak masak apa. Kejap lagi pukul 10 fikir nak makan apa. Kejap lagi pukul 11 makan lagi. Kejap lagi pukul 12 makan pula. Allah. Kejap lagi, petang nak makan apa malam ni nak makan apa? Besok nak makan apa? Ini bertuhankan nafsu. Apa lagi? Nafsu apa lagi? Ya. Nafsu, apa kita panggil hiburan. Tak cukup dengan TikTok, ada lagi FB. Tak cukup dengan FB pangkat. Tak cukup dengan FB apa lagi? Thread. Tak cukup dengan thread Insta. Ui, penuh masa saya. Memenuhi masa dengan semua. Dan sebenarnya, kalau kita tengok kisah Nabi Daud. Nabi Daud ni, dia ada satu benda yang dia suka. Dia sukakan kuda. Dia suka kuda. Nabi Daud ini sangat taat kepada Allah, sangat sibuk mengabdikan diri kepada Allah. Tiba-tiba dia jaga kuda, mandikan kuda. Dia rasa macam dia terlebih seronok dengan hobi dia. Sampai dia kata, Ya Allah, aku telah dilalaikan oleh kudaku dan hobiku ini. Dan akhirnya dia jual kuda tu. Tu kadang saya, Ya Allah, hai, seram pokok bunga, tengok pokok bunga. Jangan sampai berlebih-lebih kita main TikTok, kita main apa, kita scroll. Itu bukan kita main, kita buka scroll TikTok pun kita nak dengar ceramah ke, kita nak cari ilmu. Ni hobi, kesukaan. Sedang lepas tu Nabi Daud buang. Tak ada dah hobi tu. Sikit je pun kalau ikutkan. Begitulah. Begitulah kita. Moga-moga Allah memberikan kepada kita rahmat. Keberkatan dan juga kemuliaan Al-Quran untuk kita mengabdikan diri kepada dia. Dan kita memperbanyakkan untuk bertadabbur, membaca Al-Quran di rumah, di saat-saat kita bersendirian di dalam rumah. InsyaAllah saya buka kepada persoalan, sharing, ataupun apa-apa yang untuk dimanfaatkan. Silakan Puan Fiza. Terima kasih Ustazah atas perkongsian untuk tajuk Surah Al-Kafirun. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada esok. InsyaAllah. Okey, sekiranya perempuan ada soalan, boleh type di ruang komen ataupun boleh buka mikrofon untuk tanya Ustazah direct. Persilakan. Mungkin ada soalan-soalan yang terbuku di hati. Boleh tanya Ustazah. Ataupun ada yang nak share testimoni yang dah amalkan apa yang Ustazah ajar kan, pun boleh juga. Nampak kat sini ada nama-nama baru. Assalamualaikum Ustazah. Apa Hilia, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya, okey. Macam mana cakap saya ada dengar lah tentang solat fajar ni. Ada kebaikan juga kalau kita amalkan surah Alam Nashrah dengan Tabbat Siadah. Apa komen Ustazah? Boleh, tak ada masalah. Tetapi yang hadis sahihnya kita dah jumpa kan? Tidak ada hadis yang sahih. Namun hadis yang sahihnya adalah Nabi membaca dalam sunat fajar itu adalah surah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas. Kalau kita dengar guru-guru kita yang lain pun dia akan sebut surah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas. Kalau kita contoh, kita nak baca surah Al-Masad ke, kita nak baca surah apa-apa pun boleh je, tak ada masalah. Surah Al-Nashrah itu disebutkan mereka berdoa untuk memohon dilapangkan dada dan sebagainya. Dimurahkan rezeki dan sebagainya. Tak ada masalah. Boleh. Nak baca surah lain pun boleh pun Ilya. Cuma kita dah jumpa, dah berpegang dengan hadis yang sahih apa yang Nabi buat. Jadi kita dapat pahalanya lebih. Pahala ikut akhlak Nabi, pahala ikut buat apa yang Nabi buat, pahala ikut sunnah Nabi, pahala beramal dengan tadabbur Al-Quran berdasarkan kepada dalil yang sahih. Wallahualam. Terima kasih Puan Hilia. Ustazah ada soalan daripada Puan Musaina. Macam mana jika Muslim yang berkahwin dengan mu'alaf dan tinggal bersama mertua yang masih kafir, dalam rumahnya ada berhala? Macam mana ya Ustazah? Baik.
Tak ada masalah. Jadi bila kita berkahwin dengan mertua yang masih kafir, teruskan apa kita panggil dia berhala di dalam rumah. Tak ada masalah, dia je menyembah berhala. Sama je macam Nabi Musa. Kan? Nabi Musa ayah dia buat berhala. Nabi Musa ayah dia bukan pencinta berhala, membuat berhala. Jadi tak ada masalah. Bagaimana kisah-kisah Nabi ini menjadi tauladan kepada kita. Kita tak sembah berhala. Bukanlah rumah tu berhala yang disembah tu mak kita, ayah tu je. Jadi kita tak sembah berhala, tak ada masalah. Cuma kita kena belajar adabnya. Kita bersalahan dengan agama, dengan ibu ayah ni, tak boleh marah dia, tak boleh hina dia, tak boleh. Ya, kena tetap menjaga kehormatan ibu bapa. Ya, bercakap baik, menasihati dia, mendoakan dia. Tak ada masalah. Makan semua kena jagalah. Tengok tu tadi, bab akidah tak ada kompromi. Jom alah sekali je ikut mak pergi-pergi. Tak boleh, tak ada kompromi. Akidah tidak ada kompromi. Bila dah dapat ilmu kan, nanti boleh cakap dengan dia pelan-pelan. Mak, dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah Al-Kafirun. Ceritalah dalam surah Al-Kafirun perbezaan menyembah berhala dengan mengabdikan diri kepada Allah. Kita dalam Islam menyembah berhala, menyembah Allah, dan kita kena mengabdikan diri itu bersaksi semua keesaan Allah dalam solat dan di luar solat. Jadi bagi tahu saya, kemudian pelan-pelan. Kalau tak mampu, tak apa, doakan. Ajak pelan-pelan. Baca Al-Quran bagi dia dengar. Sebab Al-Quran itu di antara mukjizat yang boleh melembutkan hati kan. Sayyidina Umar dengar Quran je. Jadi bagi mak ayah yang kafir, baca Quran bagi mereka dulu. InsyaAllah juga dibuka pintu hati mereka, Allah bagi hidayah. InsyaAllah. Puan Halimatun kata, insyaAllah saya nak tengok apa kesukaan saya yang tak membawa kebaikan sangat. Mungkin saya boleh ikut cara Nabi Daud. InsyaAllah ambil masa hobi untuk lebihkan masa kepada Allah. Amin. Okay, dari Puan Hanis, Ustazah, macam mana nak bagi selari antara penyembahan dan pengabdian kepada Allah, Ustazah? Penyembahan dan pengabdian. Apa yang kita sembah Tuhan tu, itulah yang kita kena amal. Kita dalam solat, Allahu Akbar, Allah besar, besarkan Allah. Dalam solat kita menutup aurat. Keluar rumah tak tutup aurat, contoh nak bagi faham. Itulah pengabdian diri dan menyembah Allah. Kena selari. Dalam solat boleh pakai tutup aurat, tapi di luar solat kita tak menutup aurat. Dalam solat kita Allah minta maaf lah, semakin gatal hidung saya, Allah. Dalam solat kita diajar mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, subhanallah. Berdoa daripada awal solat sampai habis. Kena pemudahkan siap Ustazah. Sorry Masya Allah. Dalam salat kita diajarkan oleh Allah mengucapkan perkataan-perkataan Al-Quran dan baik. Supaya Allah melatih kita. Allah melatih kita. Supaya Allah melatih kita dalam solat itu latihan percakapan. Sebab tu 1 hari 5 kali. Tak cukup buat solat sunat pula. Tak cukup perbanyakkan zikrullah dekat luar solat. Itulah Islam. Islam datang dengan sempurna package. Didatangkan pula kepada kita Rasulullah untuk menjadi ikutan. Inilah ni erti pengabdian dalam Islam. Sebab itu dalam Islam solat tak cukup. Puasa je tak cukup. Zakat je tak cukup. Haji tak cukup. Selagi kita tidak menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah, iaitu menjadikan Rasulullah sebagai ikutan yang paling baik. Apa dia buat, kita kena ikut. Makin kita belajar, makin kita dekat dengan Allah, lepas tu kita dekat dengan Rasulullah. Inilah maksud pengabdian penyembah Allah yang insya-Allah, moga-moga kita terus faham.
Kadang-kadang orang kata, aku dah tumbah Tuhan dah. Kadang saya masa saya rawat, berjumpa kes ya, berdialog. Kau tahu tak siapa Tuhan kau? Dia kata, aku tahu Tuhan aku adalah Tuhan Allah. Jadi kenapa kau pergi jumpa bomo-bomo ni? Nampak? Tak selari kan? Sembah Allah. Tapi kita pergi jumpa bomo. Kita pergi jumpa dukun. Tak. Jadi sebenarnya itu bukan bermaksud nak kata dia jahat, tak. Tapi saya nak bagi tahu. Pembelajaran ilmu dan akidah yang kita belajar itu insya-Allah. Teruskan. Jangan tinggal dua Quran dengan hadis. Jangan duk pergi belajar tadabbur je. Tapi hadis kita tak belajar, sirah kita tinggal. Jadi pengabdian kita tidak sempurna. InsyaAllah, moga Allah pelihara kita, Allah hidayahkan kita pada jalan pengabdian yang sempurna. Amin. Baik, Ustazah. Terima kasih. Ada lagi soalan boleh, Ustazah? Boleh insyaAllah. Okey, Puan Husna tanya, saya nak confirmkan balik sunnah baca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas masa solat sunat fajar tadi kan? Betul kan, Ustazah? Betul, Puan Husna. Betul, Puan Husna, di dalam hadis yang sahih. Yang sunat. Kan? Betul lah, saya pun terlupa nak sebut perkataan sunat tu. Sunat. Buat solat sunat fajar, baca surah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas. Terima kasih, Ustazah. Sama. Puan Sariza, maaf Ustazah tadi tak dapat baca, masalah teknikal tak apa. Okey, satu lagi soalan Ustazah daripada Puan Azna. Ustazah nak tanya hukum seorang perempuan menyanyi di TikTok. Hukum menyanyi di TikTok. Okey. Perempuan boleh menyanyi tak? Jawapan dia boleh. Kat mana nak menyanyi? Jawapan soalan kedua, nak menyanyi kat mana? Dalam Menyanyi rumah, boleh? keluarga. Menyanyi boleh. Menyanyi boleh. Lepas tu saya jawab soalan kedua, tanya nak nyanyi kat mana? Okey. Hukum untuk menjadi penyanyi tu dia ada khilaf. Tapi khilaf dia tetap tak boleh. Mendayu-dayu suara. Perempuan tak boleh berdiri lagi di hadapan orang-orang lelaki yang bukan muhrim. Kalau kata nak pergi bernasyid, pergilah. Berapa lama boleh bertahan duduk di tempat-tempat begitu untuk menjadi baik? Ini satu cabaran yang sangat besar. Okey, nak menyanyi depan TikTok. Jawapan soalan saya tanya, kenapa nak menyanyi? Jawab tu dulu. Kalau kita berasa nak menyanyi depan TikTok, tanya soalan kita, kenapa nak menyanyi? Apa faedah kita menyanyi? Mesti kita nak apa? Release tension. Okey, jawapan dia. Nak release tension. Okey, kenapa nak release tension kat TikTok tu? Mesti kita nak menayang. Dia mesti nak menayang. Jawapan dia adalah nak menayang apa? Nak menayang suara. Nak attention. Nak menayang kan? Nak menayang. Kenapa kita make up dan kita pergi duduk dekat depan TikTok? Kenapa perlu duduk dekat TikTok mesti make up? Kan? Itu semua kita tanya soalan. Dah duduk dalam TikTok tak lama-lama dah make up, mesti dia datang benda lain. Dia tebuk kat hidung. Kejap lagi dia pakai braces. Kejap lagi kuku dia pula. Macam-macam dia datang lepas tu. Ini ujian-ujian bila kita nak pertontonkan. Sebab tu bahayanya. Bahaya sangat. Jadi hukumnya adalah haram. Tak boleh. Ustazah mengalun-alunkan lagu selawat dekat dalam ni pun sebenarnya perlu mengelakkan. Untuk menyanyi asatiza sedap-sedap itu semua boleh mendatangkan fitnah. Kan? Memanglah suara ustazah, mana ada suara ustazah tak sedap. Bukan tak masuk saya lah. Tak masuk saya, astagfirullahaladzim. Sebab ramai ustazah-ustazah ini dia belajar Quran. Dia mesti suara dia biasa sedap. Dia biasa baca Quran, dia sedap. Kalau suruh nyanyi mesti sedap, insyaAllah. Okey. Cuma soalan kita adalah, kenapa pula nak pergi mengalun-alunkan bagi sedap? Dia pasti datang satu tadi. Apa? Hawa nafsu. Dia pasti datang hawa nafsu tu. Dia nak bertuhankan hawa nafsu dah lah tu. Wa na'udzubillah.
InsyaAllah kita pelihara ya. InsyaAllah kita pelihara. Kita jaga insyaAllah. Dan soalan itu sangat membantu kita semua. Huruf hukumnya haram. Baik, Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Okey. Ada lagi sebelum kita tutup majlis? Ada sahabat nak bertanya? Jam pun dah pukul 10 malam. Nak attention lah. Kita tu lah masalah kita ni. Nak attention. Janganlah cari attention orang. Cari attention Tuhan. Sebab manusia tak boleh bagi apa-apa pun. Kita kena pegang satu benda ni. Allah mengajarkan hadis kepada Ibnu Abbas. Allah mengajarkan hadis kepada Ibnu Abbas. Kita kalau pegang betul-betul hadis ni, sebab itu hadis ini diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Kalau kamu nak minta, minta dengan Allah. Kalau kamu nak minta tolong dengan Allah. Dan percayalah, wa izashtama'at. Kalau dikumpulkan seluruh manusia untuk memberikan kebaikan kepada kamu, nescaya mereka takkan mampu. Kita minta attention manusia untuk apa? Dia tak boleh bagi kita apa-apa pun kebaikan. Pegang dia manusia ni. Kalaulah pun followers, contoh je. Contoh. Saya tak pernah berbangga dengan followers. Kalaupun followers kita berjuta-juta, dia tak boleh bagi apa-apa pun kebaikan kepada kita. Dan wa izasta'an, dan Nabi kata kalau dikumpulkan seluruh manusia untuk memberikan kamu mudarat, bukan kumpulkan seluruh manusia untuk orang hina kau. Kalau kita akidah jelas, sebab apa kita nak takut manusia kumpullah banyak mana pun untuk memberi mudarat kepada kita, takkan mampu. Jadi kenapa kita nak attention manusia? Dia tak boleh bagi apa-apa pun pada kita. InsyaAllah pegang dengan akidah yang betul. Jadi attention yang kita perlukan adalah Allah. Ya, baik. Hifzah, Alhamdulillah, dah 10-12. Kami dah tunggu tu nak minum kopi. Suami saya, suami sahabat-sahabat. Itulah. Terima kasih Ustazah. InsyaAllah kita akan bersambung lagi pada esok malam insyaAllah. Jadi saya tutup dulu majlis dengan bacaan doa. Acap, ada lagi soalan, maaf ya. Ustazah, boleh ke kita bagi sumbangan penyanyi jalanan lelaki? Boleh. Sedekahkan Ustazah. Nak bagi sedekah boleh. Nak bagi Boleh. sedekah penyanyi jalanan, penyanyi perempuan jalanan pun tak ada masalah. Asal sedekah je, bagilah. Tak ada masalah. Kan contoh, boleh ke orang bagi sedekah dekat orang pasar malam tu macam menipu je, tak ada masalah. Asal niat kita nak sedekah, Allah bagi pahala. Sebab dia betul ke dia tak betul ke itu urusan Allah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, saya merafatkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Ustazah atas segala ilmu dan tunjuk ajar atas perkongsian yang sangat bermakna. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat penggerak yang bertungku lumus menjayakan program ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan ganjaran yang berlipat kali ganda. Marilah sama-sama kita baca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan segala ilmu yang kami perolehi pada malam ini sebagai ilmu yang bermanfaat, Ya Allah, yang dapat kami jadikan amalan dalam kehidupan seharian kami, Ya Allah. Bukakan hati kami untuk terus mencintai ilmu dan mendekatkan diri kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa pasangan kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa kedua ibu bapa mertua kami, dosa guru-guru kami, dosa anak-anak kami dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup ataupun yang telah pergi meninggalkan kami. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kita sudahi juga dengan tasbih kafarah dan surah Falas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa as'alul insana lafi lazina amanu wa amilus salihati. Amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok malam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Terima kasih.